malu-malu sikit. Ha. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi gang. So welcome back to my channel, and untuk video kali ni aku nak unboxing satu haiwan baru lah kan. Tapi korang dah tahu sebenarnya kalau korang tengok dekat thumbnail tu. Jadi aku dah membeli seekor katak siluman putih tapi kecil lagi tapi aku dah pernah beli sebelum ni tapi meninggoy. So kali ni aku beli lagi lah, try tengok macam mana. Sebab aku tengok member aku beli dah besar comel je. So, ini adalah albino Asian bullfrog ataupun nama saintifik dia Hoplobatrachus regulus. Aku rasa lah yang paling tepat dengan jenis ni. Ataupun nama lain dia ialah Chinese edible frog, East Asian bullfrog and Taiwanese frog. So, dia ni dikenali sebab saiz dia yang besar lah, which is dia boleh membesar 3 hingga ke 5 inci begitu. And diternak untuk dimakan di Southeast Asia. So, dia ni ada macam special genetik sikit lah, dia albino kan. Di mana dia kekurangan pigmen yang buatkan dia menjadi warna putih-putih ke merah-merah macam ni. And nampak kusam sikit lah. So habitat dia biasa jumpai di kawasan yang berair lah. Kolam ke parit ke ada lah dia tu. Tapi comelnya merah-merah. Nak cendol ke? So dia ni adalah opportunistic feeders. Dia akan makan segala bendanya. Tapi merangkumi serangga, katak kecil and tikus. Minta ni. Bila bagi tahu. Ni yang bunyi tu ke? Relax. Relax. Ai, mas bila order lah. Ni kat brother tu tiba-tiba dia nampak video kat TikTok dia. Beli je. Kan? Tapi kecil kan? Orang bela 13k orang like. Garang. So, jom kita set up rumah dia. Macam biasalah, aku memerlukan satu bekas and satu keratan artificial moss carpet ni, which is dia macam bagi texture sikit lah kan, and bagi sedap lah sikit mata mandang. Kalau pakai air kosong tu macam bosan pula. So, macam ni je lah biasanya aku set up katak-katak aku pun macam ni. African bullfrog aku macam ni, Asian bullfrog yang biasa pun macam ni juga aku letak. So, let's go. Jadi macam ni lah kau dah isi air apa semua, jadi bentuk dia begini. Air tu jangan pakai pipe pula. Kalau nak pakai pipe kena pastikan ada ni lah, anti-klorin. Tak pun korang isi air tapis dia senang lagi selamat. So macam ni lah. Then kita boleh masukkan kita punya main karakter hari ni, which is aku tak ada nama lagi. Korang cuba komen nak letak nama dia apa. Siapa yang macam paling ngam. Tapi kita ambil karakter Naruto macam dah ada gambar Bunta, gambar Hero dah ada lah, gambar Kichi dah meninggoy. Ikut korang. So dia dah masuk macam ni lah rupa dia. Ada kulit sikit. Jangan kita buang kulit dia tu. Tu bukan sampah, itu kulit dia. Katak pun saling kulit. Sekejap aku ambil untuk korang. Kau tengok ni. Gitu. Ni kulit katak Biasanya kalau dia boleh makan, dia akan makan lah. Mana yang tak sampai tu dia akan gesek-gesek lah macam tu. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.
Love the world, but keep the sky on your mind. Malu-malu sikit. Ha. Oh. Ha. Tak kena bro. Dia tak boleh gerak. Nanti dia takut. Ayam ke? Bukan. Ni katak. Aduh. Oh. Apa pelik benar cara kau makan ni? Kecil-kecil mak kau buang kau ke? Okay gang, so rasanya video kita sampai sini je dulu mengenai albino Asian bullfrog ni. Sampai sini je lah dulu Cukup tu sedikit sebanyak info pasal dia kan, sedikit update. Mana dah seminggu lebih macam tu aku beli dia. Macam ni lah sekarang keadaan dia. Dia dah gangster sikit lah tapi. So tinggalkan komen korang, suggest nama nak bagi kat dia ni. And tu je lah. Terima kasih siapa yang tengok sampai habis. Jangan lupa like, comment and share. And I see you in the next video. Bye.